Dah teknologi naik nak pergi Sungai Ramal tu. Lori ni terbang ni, meninggal budak baby tu umur dalam tak sampai setahun tu kan, setahun lebih. Kecil lagi baby kecil lagi, ada setahun lebih. Lori terbang bang, lori terbang. Lori lose control, tayar pecah, diterjun. Jadi lori tu jalan sendiri melanggar 3 kenderaan di tol. Lori tu tak ada pemandu sebab pemandu dia dah terjun awal-awal. Daripada maklumat yang saya dapat tadi, driver lori terjun apabila kenderaan beliau bergoyang akibat tayar pecah. Driver dia turun terjun menyelamatkan diri. Lorinya berjalan sendiri menghantam 3 biji kenderaan dan seorang mangsa baby berumur lebih kurang setahun lebih lah meninggal dunia. Jalan nak kata jam tak jam sebab kat tol ni kenderaan tak apa banyak sebab baru berlaku kan pukul 11 tadi. Baru sejam kejadian aku. Ni lori roro bawa besi ni, besi. Dia terjun menyelamatkan.